Okey, siapa yang ada boleh tak buka phone tengok dalam kita punya meeting link tu, boleh dengar tak suara saya dan boleh nampak tak skrin? Kalau boleh dengar suara, boleh nampak dah, okey, boleh exit dah sebab saya nak record je. Ada tak? Ada Suara saya dengar tak? Okey dah. Dah tutup balik. Saya tak nak dengar suara sendiri. Tutup balik. Awak tutup ni sekali. Tutup awak punya. Tengok tu. Tutup lah. Silent terus dengan awak punya apa tu, awak punya ringtone tu. Okey, so kita recap sikit apa yang kita dah discuss topik ni . So sekarang kita berada pada topik impulse and momentum. Sebelum tu saya lupa, selamat Hari Raya Haji semua. Dengan selamat Hari Wesak juga untuk yang menyambut. Okey. So kita berada kepada topik impulse and momentum. Okey. Okey. So impulse and momentum, equation dia ialah saya tak sambung lagi. Sorry. Impulse and momentum. Ini topik terakhir kita impulse and momentum. Okay. So impulse and momentum ni bila kita ada satu partikel dan partikel ni berada pada dia punya apa tu initial condition dia lah. Okay. Contohnya dia ada mass M dan dia ada velocity V1. Okay. So untuk partikel ini sahaja, untuk this individual particle, kita akan ada mv1 tambah impulse vektor sama dengan mv2. Okey. Dan impulse ni pula boleh ditulis sebagai impulse ni sama dengan f sum of impulsive forces sama dengan F dt. Okay. So inilah basic equation kita dan kita boleh pecahkan kepada X dengan Y. Okay, ini tiap kali pun saya tulis. Kalau tak salin pun tak apa. Patutnya dah ada lah. Dan in fact, jangan salin. Lepas ni baru awak tutup mata, awak cuba imagine balik apa yang saya tulis ni, awak cuba recall balik. Itu baru berkesan. Kalau awak salin sekarang tak apa. Bukan tak apa. Kalau awak salin sekarang pun sekali lagi awak takkan tengok balik nota ni. Itu hakikat dia. So baik awak tak payah tengok je. Cuba recall balik. Nanti awak tak payah tengok nota, cuba buat balik. So untuk direction X dia akan jadi mv1x tambah sum of impulses in the X direction sama dengan mv2x. Dan ini boleh dipecahkan sebagai fx dt, integration of fx dt. Dan untuk paksi y pula, dia akan jadi mv1y tambah fy sama dengan mv2y. Ini bukan f kali y, ini fy means f dalam y direction. Okay. So macam inilah, dan inilah impulse ini. Ini sum of impulses in the y direction. Macam tu. Okay. So vektor ni bermaksud dia boleh pecahkan kepada x dan juga y. Okay. Dia boleh pecahkan kepada x dan juga y. Itu maksud dia. Itu maksud vektor ni lah. Jadi ini equation utama dia lah. Okay. Ini untuk satu partikel. Untuk setiap partikel pun akan applicable. Okay. Dan bila kita ada more than one particle, bila kita ada, contoh paling senang ialah pelanggaran. Okay. Bila kita ada pelanggaran, macam ni, partikel A dan partikel B. Dan dia ada pelanggaran. Bila kita consider sistem ni pula, kedua-dua partikel ni, kita akan dapat sum of momentum MIVI1 sama dengan sum of
MI VI2. Maksud dia apa? Maksudnya dia akan jadi MA VA1 tambah MB VB1 sama dengan MA VA2 tambah MB VB2. Ini apa yang kita panggil sebagai conservation of linear momentum. Linear momentum itu apa? Sebab dia linear lah, bergerak linear. Conservation of linear momentum. Okay, kalau ada C, C pun ada. Kalau ada D, D pun ada. Tapi kita akan tengok mass of every particle ni, impulse dia pergi mana? Impulse dia akan cancel out. Bila dia ada pelanggaran, impulse dia akan cancel out sebab direction dia berbeza. Ini kita dah discuss last week masa online lecture kita. So kita dapat conservation of linear momentum bagi kedua-dua partikel bila kita combine kedua-duanya sekali. Tapi kalau kita tengok individual partikel sahaja macam ni, individual ni masih lagi terpakai yang sama, MA VA1 tambah FDT sama dengan MA VA2. Kalau tengok untuk ini pun sama juga, dia akan dapat juga yang sama, MB VB1 tambah FDT sama dengan MB VB2. Maknanya equation ni yang tadi kita tulis ni masih lagi wujud untuk setiap partikel. Ini kita dah buktikan last week. Cuma bila kita combine, bila kita tengok dia as a system, kedua ni sebagai satu sistem yang sama, dia akan cancel out term yang ni, cancel out, yang ni dia akan cancel out, dan tinggallah yang ini sahaja yang menjadikan bahagian ini. Okay? So, asas dia masih lagi yang ini, sama sahaja. Satu, bila kita consider kedua-dua sebagai satu sistem, dan kita tengok setiap partikel tu jadilah macam ni. Tapi dua-duanya terpakai dalam masa yang sama tau, bukannya lain-lain, benda yang sama je. Cuma bila kita combine, dia hilang term-term dia. Okay, boleh faham? So, inilah impulse dan momentum. Okay, apa yang kita akan buat lepas ni ialah kita expand sikit daripada sini je. Okay, so kita akan tengok next bila kita ada pelanggaran. Okay, kita akan tengok dua jenis impact. Impact itu ialah bila kita ada dua partikel yang collide. Ada impact lah, dia berlanggar. Jadi bila dia berlanggar, momen pelanggaran dia tu akan ada impulsive force. Betul? Di waktu dia berlanggar tu dia akan ada impulsive force. Jadi dekat sini kita kena boleh lukis. Kita kena boleh lukis apa yang kita panggil line of impact dan juga plane of contact. So, kita akan mula dekat situ dulu. Kemudian kita akan ceritakan sebab apa kita kena lukis benda ni lah. Okay. So, kita ada dua jenis pelanggaran. Nombor satu, central impact. Nombor dua, oblique impact. So, central impact ni, ini tak payah hafal nama dia pun. Cuma kena tahu je, dua jenis. Jenis impact yang pertama, yang kita panggil sebagai central impact, ialah bila kita ada dua partikel yang macam ni. Katalah partikel ni macam ni. Lepas tu macam ni. Dan warna lain lah. Okay. Okay, dia berdiri di atas berada atas surface yang sama lah. So partikel ni, yang ni partikel A, yang ni partikel B. Katalah dia bergerak ke kanan, ini bergerak ke kiri, so dia akan langgar, betul tak? Okay. Bila dia berjalan atas satu line ni, satu garis yang sama, kalau kita boleh lukis satu line ni akan berada atas line ni. Nampak tak? Kalau dia bergerak ke kanan kan, dia akan bergerak pada line ini dan dia akan langgarlah di tengah-tengah ni, di atas line ini. Ini yang kita panggil sebagai central impact. Okay, dia langgar macam tu, head on, central impact. Okay, so ini yang kita panggil central impact. Nama ni tak payah hafal tak apa. Jadi awak tahu je dalam langgar macam tu. Okay, ini situasi yang pertama. Okay, kemudian situasi yang kedua, bila katalah garis ni tak ada. Garis ni tak ada. Mula ni dekat sini, ni pula dekat sini. Dia berjalan macam ni. Dia berjalan ke situ, ni pun berjalan ke sana. So dia pun berjalanlah macam tu. Dia pun berjalan.
Saya padam ni tu. So dia berjalan ke situ lah, in this direction. So bila dia berjalan tu, eventually dia akan langgar, betul tak? Jalan ke sana, ini pun jalan ke sana, dia akan langgar macam ni juga. Betul tak? Ini yang kita panggil sebagai oblique impact. Itu je. Beza dia itu je. Satu, bila dia head on, dia berjalan atas satu line. Yang kedua, bila dia jalan daripada angle. Macam bola snooker tu kan, daripada angle lain-lain. Ini nama dia oblique impact. Okay, dua-dua ni calculation lain sikit. Tapi tak lain banyak lah. Okay. So tadi kita ada sensor impact, kita ada oblique impact. Dalam gambar ni menunjukkan situasi itulah, nampak? Sensor impact ni bila motion dia tu macam tu. Oblique impact ni bila dia ada sudut. Okay. So itu kedua-dua ni beza sikit. Okay, kita tengok sensor impact dulu. Okay, dalam sensor impact, eventually bila dia langgar, dia akan jadi macam ni lah. Pada momen pelanggaran tu macam ni lah rupa dia, betul tak? Okay. Dekat sini, kita kena lukis apa yang kita panggil, ini sensor impact ya. Untuk oblique impact pun sama. Untuk kedua-dua impact, kita kena lukis benda yang sama. Kita kena lukis apa yang kita panggil sebagai line of impact. Okay. Ataupun saya namakan dia LOI lah selalu. Saya tulis dia sebagai LOI. LOI ni kita panggil sebagai line of impact. So macam mana kita nak lukis line of impact ni? Pertama sekali, kita tandakan dulu. Step yang pertama, tandakan center of gravity kedua-dua partikel. Kedua-dua partikel. Okay. So biasanya center of gravity untuk partikel ni berada di tengah-tengah lah. Itu step yang pertama. Okay. Step kedua ialah lukis garis lurus. Lukis garis lurus yang akan sentuh kedua-dua center of gravity ni. Akan sentuh kedua-dua center of gravity. Iaitu garis yang macam ni lah. Okay, satu garis yang akan sentuh kedua-dua center of gravity. Macam ni. Okay. Kemudian, step yang ketiga ialah lukis arah positif. Lukis arah positif dia. Pilih satu arah positif dia. Ini arah positif dia. Contohnya ke kanan macam lah. So, garis ni apa ialah garis yang kita panggil sebagai line of impact. Okay. So, garis ni yang kita panggil sebagai line of impact. Boleh faham tak? Simple je. Nombor satu, tandakan center of gravity untuk kedua-dua partikel. Yang kedua, lukis satu garis lurus yang sentuh dua-dua line center of gravity. Dapatlah line of impact. Dan kita decide satu positive direction. Okay, boleh? So, ini adalah line of impact. Okay, ada soalan tak untuk yang ni? Boleh? Okay, bila kita dah lukis line of impact, kita ada satu lagi line yang kita kena lukis, yang kita panggil sebagai plane of contact ataupun POC. Plane of contact. Okay. So, plane of contact ni, step yang pertama, kita to identify dulu. Identify location of contact. Location of contact between the two particles. Between the two particles. Maksudnya apa? Kita identify dulu di mana kedua-dua partikel ni bersentuh. Dekat mana dia bersentuh masa impact ni? Kat sinilah. Betul tak? Ini. Okay. Kemudian step yang kedua, lukis garis lurus di mana sifatnya ialah dia mesti, sifat yang pertama dia mesti sentuh location of contact ni, sentuh location of contact, iaitu ini location of contact. Sifat yang kedua ialah dia mesti 90 darjah daripada line of impact.
Okay. Dia mesti 90 darjah daripada line of impact ataupun dia mesti perpendicular dengan line of impact dan dia mesti sentuh location of contact ni. So awak akan lukis satu lagi garis macam ini. Okey. Nampak ni garis ni menyentuh location of contact ni kan? Betul tak? Dia sentuh tak sini? Sentuh location of contact ni dan juga dia 90 darjah daripada line of impact. Okey. Dan step yang ketiga ialah lukis positive direction dia. So kita letaklah positive direction ni ke atas. Ini adalah positive direction untuk plane of contact. Okey. Simple je benda ni tak complicated. Saya cuma lukiskan step dekat sini supaya awak ada some clear steps untuk awak ikut untuk lukis. Sebab benda ni kena lukis. Nak jawab soalan ni kena lukis dulu. Ini mula-mula. Okey. Jelas tak? Ada soalan tak untuk ini? So, line of impact ni untuk memudahkan kita semua, saya namakan paksi ni paksi I. Dan plane of contact ni paksi J. Ini nama saya yang letak. Dalam textbook biasanya dia tak tulis. Tapi untuk memudahkan kita punya pemahaman, saya namakan line of contact ni paksi I dan plane of contact ni paksi, line of impact ni paksi I dan plane of contact ni paksi J. Okay? So daripada prosedur yang kita buat tadi, dapatlah kita line of impact dan plane of contact. Dan kedua-dua ni perlu dilukis untuk soalan central impact ataupun oblique impact. Okay, boleh faham tak macam nak lukis ni? Boleh simple Steps tu walaupun tadi ada taklah banyak pun, tapi sebenarnya senang je nak buat benda ni simple. Okay. Bila kita nak pakai nanti kita cerita. Nombor satu awak kena faham dulu macam mana nak lukis. Okay, so maknanya ni sekarang kita berada dalam topik impact Okay, seterusnya. So inilah tadi yang kita lukis ni semasa the moment of impact tu lah, semasa dia berlanggar, kedua partikel berlanggar. Okay. So ini yang yang saya lukiskan lah. Sama je. Contact dan juga plane of contact. Macam mana kita nak set positive direction dia? Kita guna common sense je lah. Guna standard notation. Positif ke kanan dan juga ke atas. Itu je. Macam X dengan Y. Boleh tak buat ke kiri positif, ke bawah positif? Boleh. Cuma benda tu menyusahkan keadaan je lah. Ikut je convention yang biasa kita pakai. Iaitu positif ke kanan dan positif ke atas. Kalau buat yang bertentangan pun jawapan dia mesti sama. Dia takkan beza. Cumanya menyusahkan awak nak baca je. So, macam mana nak set positive direction tu ke kanan dan ke atas mengikut standard yang kita selalu buat. Tapi macam-macam mana pun no problem. Kalau awak buat macam-macam mana pun jawapan dia masih sama. Okay. So, awak bayangkan bila kita ada satu partikel yang ada impact, macam apa yang berlaku sebenarnya? Okay. Ni awak kena imagine sikit. Setakat ni tak ada soalan ni, boleh lukis, tak ada masalah Okay. So awak bayangkan satu situasi lah. Katalah awak ada bola getah lah. Awak imagine partikel ni sebagai bola getah. Satu sini, satu sini. Ini partikel A, ini partikel B. Bayangkan So dia pun berjalan dalam satu direction. Awak bayangkan ni central impact lah. Dia berjalan pada satu line. Mula-mula sekali, masa moment impact tu, dia ada dekat sini macam ni. Betul tak? Betul Tapi bila dia berlanggar, atau bayangkan bola getah yang melanggar lah. Dia akan lenyek, betul tak? Bola tu akan lenyek macam tu, betul tak? Macam ni. Dia makin lenyek, makin lenyek. Kemudian dia patah balik. Dia patah balik ke sini, ke bentuk asal dia, sebelum dia berpatah balik ke sebelah sana. Betul tak? Dan bila dia lenyek ni, dia akan lenyek sampai satu tahap lah. Sampai satu tahap, baru dia patah balik. Betul tak? Okay. Benda ni bukan berlaku pada bola getah je. Bola golf yang keras, pernah pegang bola golf tak? Bola golf yang keras pun, bila ada impact, dia akan lenyek juga. Pernah tengok tak? Kita tengoklah kat YouTube Ada tak kat YouTube?
Tengoklah berapa impact slow motion. Ha, nampak ni? Tu dia. Ini bila golf ball ni melanggar pada 200 mile per hour. Nampak? Habis lenyek lah kiranya. Tapi dia patah balik jadi bentuk asal dia kan. Walaupun bola golf ni keras. Saya tak tahulah ni real ke tak. Mungkin real, mungkin tak. Saya pun tak pastilah. Real lah kot. Kan? Saya tak tahulah kalau ada orang nak tipu sebab apa nak tipu buat video macam ni kan. Tapi banyak jugalah view dia 1.3. Okay. Ini semua yang belajar dynamics kot. Tapi basically benda tu berlaku lah. Tengok kat sini kan. Bila ini mungkin bila dia pukul tu. Dia memang akan ada lenyek. Ha, itu sikit je. Okay. Nah, nampak ni ada lenyek dia tu lah. Dia akan ada squish. Okay. So itu yang berlaku semasa impact lah ni. Tengok satu gambar lagi. Ha, dia lenyek macam tu. Okay. Lenyek ni besar ke kecil ke based on berapa banyak impact lah. Lagi besar impact tu lagi banyak lah lenyek dia. Betul tak? Tapi benda macam ni kalau kita tak fikirkan sangat, kita tak sangka dia lenyek macam tu, betul tak? Sebab bola tu keras kan. Kalau bola getah tu make sense lah. Tapi sebenarnya apa-apa benda pun bila dia berlanggar dia mesti lenyek. Dia akan ada deformation. Lenyek tu apa yang kita panggil sebagai deformation. Okay? Deformation. Deform lah, dia bertukar bentuk. Cumanya, okay, ini lenyek yang paling maksimum lah kat sini. Sebelum dia patah balik kat sini Okay, sebelum dia lenyek secara maksimum ni, dia akan ada lenyek sikit. Betul tak? Dia lenyek sikit je. Dia belum maksimum lenyek lagi. Tapi dia dah mula lenyek. Lebih kurang sama atas bawah dia ada lenyek sikit lah. Lenyek sikit. Okay. So, dia dah ada mula deform. Dan kemudian dia ada maximum deformation. Maximum deformation ni ialah lenyek dia yang paling banyak sekali. Okay. Boleh imagine Okay. So, kalau awak nak lenyek sesuatu benda, boleh tak benda tu lenyek menggunakan magic? Awak tengok je, pak, dia lenyek. Tak boleh kan? Awak mesti tekan pula. Maknanya ada daya. Ada daya yang akan melenyekkan objek. Okay, jadi maksudnya bola ni nak lenyek ni, daya tu datang daripada pelanggaran tu lah. Okay, so semasa bola ni berada di sini, ni bola A, ni bola B, betul? Bola B ni rasa daya daripada A. Bola A pula rasa daya daripada B. Itu yang berlaku. Bola A tu rasa daya daripada B, bola B rasa daya daripada A, itulah daya yang mula lenyekkan dia. Dan bila dia pada maksimum, ini daya yang paling besar sekali. Ini ialah daya FA yang dirasa, inilah daya FB yang dirasakan. Ini yang daya dia maksimum lah, maksimum. Ini daya B yang maksimum. Bila maksimum daya dia rasa tu, paling banyak dia lenyek lah. Okay? So, kalau dia lenyek tu memerlukan daya, dia nak patah balik tu perlukan daya juga tak? Perlulah juga. Apa-apa benda pun nak ubah bentuk, mesti ada daya. So, sebenarnya, bila dia nak patah balik pun, dia ada daya di dalam diri dia yang mematahkan balik kepada bentuk dia. Itu apa yang kita panggil sebagai restitution. Tadi daya yang deform, kemudian dia nak patah balik tu, daya yang kita panggil sebagai restitution. Daya jugalah yang menarik dia balik ke arah asal dia. So, ini kita panggil restitution. Okay, restitution. So, yang saya nak faham dekat sini ialah bila ada pelanggaran, dia ada daya yang akan deform dia, mengubah bentuk dia, yang lenyekkan dia, dan dia mesti ada juga daya yang mematahkan dia balik kepada bentuk asal dia. Daripada mana datang daya ni? Daripada dia punya jenis material ke, betul tak? Kalau bola tu getah macam basketball tu, lagi senang lah dia patah balik. Kalau bola tu awak buat daripada plastisin, awak campak sekali, dia tak patah balik sangat lah. Dia patah balik sikit je. Sebab dia plastisin. Okay, so deformation ni berapa banyak daya yang patah balik tu, bergantung pada material dia. Okay. Lain material, lainlah cara dia patah balik. Okay.
Itu ialah bila kita bercakap tentang deformation. Setakat ni awak boleh faham lagi cerita dia? Logik Okay. So gambar ni menunjukkan itulah. So mula-mula sekali dia ada dua partikel yang bergerak. Kemudian dia mulalah melanggar. Bila dia langgar, dia akan ada deformation impulse. Okay. F kali dt ni deformation impulse. Kemudian dia ada maximum deformation. Lenyek yang paling maksimum. Kemudian dia patah balik. Patah balik ada daya saya cakap tadi kan. Itu yang kita panggil sebagai restitution impulse. Dan kemudian dia final momentum dia lah. Ini proses dia. Langgar, maximum, restitution, patah balik. Okay? Boleh faham setakat ni? Okay? So, bila awak tengok bila awak tengok daya, okay, awak tengok dalam ni katalah kita ambil satu katalah kita letak satu daya deformation. Okay, katalah kita ambil restitution impulse kat sini. Restitution impulse. Bawah ni kita bagi deformation impulse. Okay. Deformation impulse ni saya kata untuk apa tadi? Untuk lenyekkan dia. Restitution impulse ni untuk patah balikkan kepada bentuk asal dia, betul? Okay. Katalah kita ambil ratio nilai ni. Katalah deformation impulse ni, kita ambil contohlah. Deformation impulse ni, daya impulse yang nak melenyekkan dia ialah 10 Newton second. Berapa banyak daya yang kita perlu untuk patah balik kepada bentuk asal? Kalau 10 Newton second ialah impuls yang kita guna untuk lenyekkan objek tu, berapa banyak impuls yang kita perlu untuk patah balikkan kepada bentuk asal? 100% original. 10 jugalah. 10, betul? 10 per 10 sama dengan 1. Okay. So, kita ada satu nilai ni, E sama dengan 1. So, E ni apa yang kita panggil sebagai coefficient of restitution. Kalau nilai dia sama dengan 1, maksudnya objek itu akan patah balik 100%. Okay? Ini ialah apa yang kita panggil sebagai coefficient of restitution. Bila coefficient of restitution ni sama dengan 1, maksudnya daya impuls untuk deform dia dan daya impuls untuk patahkan balik itu sama. So, daya tu mesti patah balik kepada yang asal. Itu ialah E sama dengan 1. Okey. Saya tanya satu soalan. Boleh tak restitution atas ni dia jadi 20? Dia lagi besar daripada bawah ni. Boleh tak? Logik tak? Tak boleh. Sebab apa? Awak fikir kalau ada bola getah lah. Bola getah senang Mula-mula awak ada daya yang lenyekkan bola getah tu. Daya tu akan tersimpan dalam bola getah tu sebagai energi. Bila nak patah balik, energi itulah yang diguna untuk dia patah balik. Okay? So, energi yang ada tu, kalau dia guna maksimum pun 10 Newton second juga. Dia tak boleh lebih sebab tak ada energi lain. Itu je energi yang disimpan mula-mula. Boleh faham So, bahagian restitution ni takkan boleh lebih daripada bahagian deformation. Paling tinggi pun dia akan jadi sama, 10 dengan 10. Boleh faham? Okey. Tapi, 10 dengan 10 ni sebenarnya, dalam real life, tidak wujud. Sebab apa? Bila kita anggapkan 10 dengan 10, dia deform 10, restitution 10, kita anggapkan tidak ada energy loss. Tak ada langsung energi yang haba ke apa yang generate. Semuanya pergi untuk dia patah balik. Tak logik sebenarnya. Dalam apa-apa situation pun mesti ada energy loss. Orang main pickleball tak? Pernah main tak? Mungkin ada pernah, ada tak pernah. Tapi kan dia ada bola pickleball tu kan. Kalau awak pergi mana-mana pickleball punya court, bila awak main pickleball, bola tu, walaupun awak sewa benda lain tu, bola dia suruh bawa balik, betul tak? Sebab apa? Sebab apa dia suruh bawa balik? Dia bagi je. Dia tak ambil balik. Bola tu dah rosak. Okay? Sebab apa? Bola ni, apa-apa benda pun bila dah pukul banyak kali, dia mesti rosak.
Sebab apa? Tiap-tiap kali dia punya restitution impulse ni mesti lagi kecil daripada deformation impulse. Makin lama makin rosak, makin lama makin rosak. Kalau dia bagi dekat next punya orang, lagi cepat dia dah rosaklah bola tu. Maknanya kalau bola golf ni pakai banyak kali, tapi itu pun untuk pertandingan baru dia tukar bola lain. Okey. Sebab apa? Sebab bola ni memang main peranan. Sebab bila sekali dia kena hit, tiap-tiap kali dia akan ada sikit rosak. Makin lama makin rosak, makin lama makin rosak. Sebab tidak mungkin objek ni boleh patah balik kepada 100%. Disebabkan oleh energy loss. Okay. So, E sama dengan 1 ni, apa yang kita panggil sebagai ideal, apa nama dia? Ideal elastic impact. E sama dengan 1 ni ialah elastic impact. Di mana dia akan patah balik secara perfect. Dia deform dan dia patah balik 100% kepada bentuk asal dia. Itu yang kita panggil sebagai elastic impact. Dan elastic impact ni tidak, in reality tak berlaku. Okay. Walaupun bola golf tu dia patah balik nampak macam sama je, tapi sebenarnya dia dah deform sikit. Kita tak nampak je, dengan mata kasar tak boleh tengok lah. Mungkinlah apa, micron, scale kerosakan dia mungkinlah micron. Maknanya dengan mata kasar tak boleh tengok. Tapi kalau awak measure menggunakan measurement device yang boleh tengok, akan nampak. Itu ialah elastic impact. E sama dengan 1. Okey, ada satu lagi situasi. Sekarang ni untuk elastic impact, faham Okay. Katalah satu lagi situasi. Awak ada plasticine yang awak campak tu, dia dah deform, dia dah tak patah balik langsung dah. Dia terus lenyit je. Macam plasticine lah, betul tak? Awak buat bola daripada plasticine, awak campak kat lantai. Itu pun dia akan patah balik sikit. Tapi dia dah lenyit terus lah, betul tak? Okay. Awak katalah dekat sini terus tidak ada daya yang patah balik. Nampak ni? Deformation dia 10, tapi patah balik dia kosong. Nilai dalam ni akan jadi, nilai ni akan jadi 0 per 10 sama dengan kosong. Maknanya E sama dengan kosong. E sama dengan kosong ni kita panggil sebagai plastic impact. Maksudnya, dia langsung tak patah balik. Dia terus berubah bentuk. Dia deform, dah. Dia kekal terus dalam bentuk deformation dia. Dia dah boleh patah balik dah. Okay, ini yang kita panggil sebagai plastic impact. Benda ni boleh berlaku lah dalam real life. Tapi biasanya dalam real life ni kebanyakannya dia akan patah balik juga. Nilai dia antara 0 kepada 1. Dia tak akan cecah 1. Nilai dia antara 0 menuju ke 1 tapi tidak cecah 1. Dalam real life ni. Dia tak akan boleh balik secara sempurna. Dia macam buat plastik surgery lah. Buang sini sikit kan. Kekal macam tu. Okay. Tapi bukan semua. Macam tu lah. Okay. So itu ialah apa yang kita panggil sebagai coefficient of restitution. So apa faktor yang mengubah coefficient restitution ni? Ialah material lah. Contoh material dan lain-lain. Coefficient of restitution ni lain lah. Keadaan dia. Maknanya kalau bola getah tu, coefficient of restitution ni lagi tinggi. Dia lagi mudah untuk patah balik ke bentuk asal dia. Tapi kalau pakai plasticine, rendahlah nilai dia. Sebab susah dia nak patah bentuk asal. Ikutlah material. Dan jenis bentuk lah. Bentuk kereta tu macam ni, lagi susah nak patah balik. Bentuk macam ni lagi senang ke. Contohnya dalam kereta kan. Ini awak dah pernah belajar dulu masa form 4 dulu. Kenapa kereta tu dia buat depan tu senang nak remuk? Sebab apa? Sebab dia nak impulse tu, dia nak tambah time dia tu. Kan? Dia nak tambah time tu supaya impulse tu, tenaga daripada pelanggaran tu pergi kepada daya yang meremukkan kereta tu. Bukan daya yang menghancurkan badan awak di dalam kereta tu. Ya, kereta yang rosak bukan manusia yang mati. Macam itulah prinsip dia. Okay? So, itu ialah apa yang kita panggil sebagai coefficient of restitution. Okay? Dan coefficient of restitution ni diberi oleh ini. Equation ini. Ini awak hafal je lah. Bukan awak hafal pun. Ini diberi. Kita bawa kena faham macam nak gunalah. Coefficient of restitution ni diberi oleh equation ini. Okay? Okay. Coefficient of restitution ni diberi oleh VB2 tolak VA2 bahagi VA1 tolak VB1. Tapi V ni untuk apa? Velocity pada mana? Velocity at
the line of impact. Okay. Velocity yang berada pada line of impact. Ini sebab apa kita lukis line of impact? Untuk kita kira coefficient of restriction ni, dia ialah velocity yang berada di atas line of impact. Maksudnya ni akan sama dengan VBI. I ni tadi line of impact 2 tolak VAI 2 bahagi dengan VAI 1 tolak VBI 1. Macam tu. Pada line of impact ini line of impact sangat penting. Line of impact ni kena ingat pada line of impact. So velocity ni adalah velocity pada line of impact. Okay. Inilah cara awak kira E, coefficient of restriction. Nilai coefficient of restriction ni biasanya diberilah. Okay. Tapi kalau dia tak bagi, dia suruh cari, boleh juga daripada equation ini, dan semuanya berlaku pada line of impact. Okay, macam mana nak ingat ni, ingat je. Ini dua. Dua maknanya selepas. Final. Ini ialah initial. Okay, velocity final tolak, velocity final bahagi velocity initial. Okay, restitution selepas bahagi sebelum. Selepas information, sebelum information. Itu maksud dia. Cumanya terbalikkan B dengan A. Tak payah hafal pun apa. Benda ni diberi. Okay, faham tak sekarang ni apa itu definition, coefficient of restriction? Faham? E itu mewakili apa? Faham? Dan faham tak E ni macam mana nak kira? Guna equation ni lah. Dan equation ni digunakan di atas line of impact. Ingatlah line of impact. Line of impact yang mana satu? Line of impact ni. Ni yang tengah ni. Line of impact. Bukan plane of contact line of impact yang ini. Okey, boleh? Ada soalan tak? Boleh Okey, kalau tak ada soalan, kita tak boleh tengok dulu jap Okey, kita tengok soalan ni. Okey, kita dah buat kuis 4 ke belum? Tak buat langsung kuis 4 lagi. Yang cakap belum ni pastikan awak datang semua kelas lah. Kalau awak tak datang, tu awak cakap belum lagi. Tak buat kuis 4 langsung Okey, ini kuis 4A. Kuis 4A. Hari dia adalah 3/6 3 Jun 2026. Okey. Okey. Jangan lupa tulis nama, tarikh semua tu lah. Kuis 4A So. Okey, tulis elok. Cepat tulis nama elok. Tulis cantik-cantik tolong Okey, tulis dulu Okay. So, soalan dia. Okay. Determine the coefficient of restriction E between ball A and ball B. The velocities A and B before and after the collision are shown. Okay, ni before. Dah tulis ni before dan after. Okay. So, kita ada macam biasa initial, final dan others. Okay. Sebelum tu, kita tengok impact ni. Impact ni central impact ke oblique impact?
Central impact So kalau kita ikut syarat kita tadi, kita lukis kat sini, kita akan dapat ini ialah dia punya ini ialah dia punya line of impact, betul tak? Ini ialah line of impact dia dan kita lukislah positive direction ni. Inilah line of impact dia, ini positive direction dia. Dan kita akan dapat dia punya plane of contact dia akan berada dekat tengah-tengah ni lah semasa dia berlanggar. Macam ni. Inilah dia punya plane of contact. Okey, betul Betul Maksudnya sekarang dekat sini saya cakap tadi, bila kita nak kira E, coefficient of restitution, kita kena kira semua yang berada di atas line of impact. So, untuk central impact maksudnya, semua velocity memang sudah pun berada di atas line of impact. Okay. So, kita tulis initial dekat sini, VA1 ialah 8 meter per second. Okay, betul VB1 pula ialah apa? Negatif 2 meter per second. Kena ada negatif sebab apa? Dia bergerak pada direction situ. Okay? Negatif tu kena tulis. Ini initial. Final pula, VA2 sama dengan apa? Positif 1. 1 meter per second. Dan VB2 pula sama dengan positif 9. 9 meter per second. Okay? Address ni tak ada. Ini je yang ada maklumat yang dia bagi. Dan cukuplah. Yang awak kena ingat dekat sini sebab apa kita boleh pakai VA1, VB1 ni as is. Sebab dia sudah pun berada di atas line of impact. Untuk soalan yang yang central impact, semua velocity sudah pun berada di atas line of impact. Itu sebab kita tak payah cari. Okay, ini key point dia. Untuk central impact, macam ni, velocity dia dah pun berada di atas line of impact. So, kita boleh guna terus equation tadi. Okay, jadi equation yang kita tadi tu untuk cari coefficient of restitution ialah E sama dengan VB2 tolak VA2 dibahagikan dengan VA1 tolak VB1. Okay. So, VB2 ialah 9 tolak VA2 ialah 1 bagi dengan VA1 ialah 8 tolak VB1 negatif 2. Dapatlah 9 tolak 1, 8. 8 tambah 2, 10. Dapatlah 0.8. Okey? So, ini ialah cara awak cari coefficient of restitution. Kalau awak salah tak tulis negatif ni, jawapan ni sama ke tak? Tak sama. Salahlah jawapan dia. So, make sure kena very important untuk consider negative direction. Okay, ada soalan tak untuk ini? Okey, E sama dengan 0.8 ni apa? Maksud dia apa? So, maksudnya lepas dia langgar, dia akan balik kepada 80% daripada bentuk asal dia. Itu maksud dia. Maknanya 20% hilang. Itu maksud dia. Okey. Boleh? Okey, soalan kedua. Dalam soalan ni dia dah bagi A, B kan? Kalau dia tak bagi A dengan B macam mana? Awak anggaplah sendiri. Sama je macam mana pun. Okey? Katalah awak tukar. Okey, ni jawapan dia dah betul lah. Tak payah usik apa dah. Okey, tapi katalah dia tak bagi A dengan B. A dengan B tak bagi. Tak bagi Jadi sebabkan dia tak bagi, awak kata ini A, ini B. Katalah macam tu So disebabkan itu, yang apa yang awak akan tulis dekat sini, saya harapkan awak tulis lah. Kan? VA1 ialah negatif 2 meter per second. VB1 ialah 8 meter per second. VA2 pula ialah 9 meter per second. ni A ni B VB2 pula ialah 1 meter per second. So kita pun kira lah dekat sini. VB2 ialah 1
VA2 ialah tolak 9 bahagi dengan VA1 ialah -2. VB1 ialah tolak 8. So kita akan dapat -8 bahagi -10 dapatlah 0.8. Sama tak jawapan dia? Sama juga. So jangan risau pasal A ke B ke. Awak set je mana satu A, set lah mana satu B, jawapan dia mesti sama. A dan B hanya nak bagi tahu ni partikel ni, itu partikel satu lagi. Kalau terbalikkan pun nilai dia sama juga last dia. Boleh faham? Okey. So kalau dah boleh faham, apa kata awak bawa kertas awak letak agak depan ni. Tulis kuis 4A. Okay, cepat-cepat 5 minit. Bukan 5 minit, 3 minit bawa depan ni. Jangan lambat sangat. Alah. Okay, so ya. Yap. Eh. Okay, tolong tulis ya, attendance ya. Okay, so tadi kita dah tengok soalan ni untuk kita buat satu lagi soalan lah. Okay, kita buat satu lagi soalan, soalan kedua. Okay, the 15 megagram tank car A and 25 megagram freight car B travel towards each other with the velocity shown. Okay, ini before ataupun initial. Okay, if the coefficient of restitution between the bumpers is 0.6, determine the velocity of each car just after the collision. Okay, untuk soalan ni kita ada initial, final dan others. Okay, sekali lagi dalam gambar ni, impact ni central impact ke oblique impact? Central. Kalau kita imagine dia berlanggar dekat sini, kita akan lukis dia punya dia punya line of impact ni macam ni lah. Okay. Inilah dia punya line of impact. Dan kemudian dia punya plane of contact akan jadi macam ni.
Okay, inilah dia punya plane of contact. Dia mesti 90 degree. Macam ni, betul kan? So dekat sini kita akan dapat, disebabkan dia center impact, sekali lagi velocity dia sudah pun berada pada line of impact. So VA1 sama dengan 5 meter per second. VB1 sama dengan negatif 7 meter per second. Dan dia bagi juga E sama dengan 0.6. Yang dia nak cari pula ialah VA2 dan VB2. Okey, boleh? Sekarang ni okey? Okey, bila kita tengok je macam ni, awak punya insting yang pertama ialah bila dia bagi saja E, coefficient of restitution ni, awak tulislah dulu E sama dengan VB2 tolak VA2 bahagi VA1 tolak VB1. Tulis je macam ni dulu. Ini awak punya first instinct awak. Kemudian dia akan jadi dekat sini 0.6 sama dengan VB2 ni kita tahu tak tahu? Semua dia tak tahu kan? VB2 tolak VA2 dibahagikan dengan VA1 iaitu 5 tolak VB1 iaitu negatif 7. So awak dapatlah dekat sini VB2 tolak VA2 per 12 0.6. So VB2 sama dengan 12 kali 0.6 tambah VA2. Betul Dapat macam ni. So kita boleh selesaikan ke tak boleh? Tak boleh lagi lah, betul tak? Okey, kita boleh selesaikan. Okey. Sebelum tu saya tak habis buat analisis soalan tadi. So MA, mass of A ialah 15,000 kilogram. MB pula ialah 25,000 kilogram. Okey. So kalau tak boleh ni, okey, apa yang kita boleh buat next? Apa next yang kita boleh buat? Bila kita ada pelanggaran, apa yang kita boleh buat? Dia akan ada conservation of momentum. Ingat tak kita buat last week? Bila kita ambil kira kedua-dua ni sebagai satu sistem, betul tak? Kita akan dapat conservation of momentum. Okay? Conservation of momentum, iaitu MA VA1. Okey, yang ni kita tengok untuk line of impact. Itu pada paksilah. MA VA1 tambah MB VB1 sama dengan MA VA2 tambah MB VB2. So kita tahu MA ialah 15,000. 15,000. VA1 pula apa tadi? VA1 ialah 5 tambah MB pula 25,000. VB1 ialah negatif 7. Sama dengan MA 15,000. VA2 tambah MB 25,000. VB2. Boleh tak pakai equation ni? Boleh lah. Awak ingat, bila ada saja impact, mesti ada conservation of momentum. Dan conservation of momentum ni berlaku dalam semua paksi lah. Okay. Dan untuk ni kita tengok paksi pada LOI, line of impact. So kita kira lah yang ni. Ini semuanya ada dikalikan 1,000. So kita boleh buanglah 1,000, boleh bahagikan 1,000 kedua-dua belah. Dapatlah 15 kali 5, 75. Tambah 25 kali negatif 7 apa? 140, 175. Tolak 175. Betul tak? Tolak 175 sama dengan 15 VA2 tambah 25 VB2. Dan VB2 pula sama dengan ini. 12 kali 0.6 apa? 12 kali 6 ialah 72. So 7.2. Betul tak?
So kita dapat 75 tolak 75 tolak 175 ni jadilah negatif 100. Negatif 100 sama dengan 15 kali VA2 tambah 25 kali 7.2 tambah VA2. Masukkanlah ini ke dalam ni betul kan? Dapatlah macam ni. So boleh tak kira semua? Boleh lah. Dapatlah 15 VA2 tambah 25 kali 7.2 tambah 25 kali VA2 sama dengan negatif 100. So dapat dekat sini VA2 ialah negatif 100 tolak 25 kali 7.2 bahagi dengan 40. Okay. So dapat apa ni? Negatif 7. Negatif 7 meter per second. So VA2 ialah negatif 7 meter per second. Dan masukkan ke dalam ni balik, akan dapat VB2 sama dengan 7.2 tolak 7 sama dengan 0.2 meter per second. Tengok jawapan ni betul tak? VB2 ialah 0.2 meter per second ke kanan. Sebab apa? Dia positif. So positif kita ke kanan tadi. Dan VA2 ialah negatif 7 meter per second ataupun 7 meter per second ke kiri. Okay, boleh faham tak? So bila ada saja impact, kalau dia bagi coefficient of restitution, awak mulakan dengan yang ini. Mulakan dengan yang ini. Dan bila ada impact juga, mesti kita ada conservation of momentum. Okay? Boleh faham? Okay, ada soalan tak? Straightforward tak soalan ni? Senang je kan? Kalau tak beritahu mungkinlah awak tak perasan. Tapi sebenarnya bila ada saja impact macam ni, kita boleh kira nombor 1. Kalau diberi coefficient of restitution akan dapat ini. Tak semestinya dia bagi. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau dia ada baru kita kira. Kalau dia tak bagi, tak payah kira. Kadang-kadang ada soalan yang daripada sini pun dah boleh kira kan? Maknanya conservation of momentum ni mesti ada. Lepas tu tengoklah E ni, kalau ada E dia bagi, mulakan dengan E. Kemudian baru guna conservation of momentum. Okay? Okay, ada soalan tak? Tak ada? Okay, so itu ialah central impact lah. Okay, saya rasa saya nak berhenti dekat sini lah. So hari ni kita dah discuss tentang central impact. Okay, hari ni kita discuss tentang central impact. Kita dah discuss tentang coefficient of restitution E, dan juga kita tengok ada dua jenis impact, iaitu central impact dan juga oblique impact. Dan kemudian kita tengok juga macam mana nak kira coefficient of restitution. Dan juga kita tengok macam mana nak lukis line of impact dan juga plane of contact. Boleh? Okay, ini semua yang awak kena tahu buat lah. Macam saya cakap, soalan ni adalah soalan markah free. So make sure awak boleh buat. Dia simple je. Dia macam ni je. Tak ada banyak. As long as awak faham setiap komponen ni, sepatutnya tak ada masalah. Okay, so saya rasa saya stop dekat sini. Kita akan sambung next week dengan oblique impact, iaitu topik terakhir kita untuk yang kita akan cover untuk exam. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan kita jumpa next week. Tolong sign attendance.